Siapa lagi nervous? Parents ke anak ni? Hi parents, let's check this together. Anak nak masuk darjah 1. Siapa lagi nervous? Parents ke anak ni? Parents, this is normal. Most ibu ayah go through this. Tapi satu benda yang penting, ibu ayah kena chill. Anak kita ni sebenarnya boleh berdikari bila kita beri mereka ruang. Okey, praktis sikit sebelum sekolah buka. 1. Reset tidur. Tidur awal, bangun awal. 2. Biar anak pilih beg and botol air mereka sendiri. 3. Role play. Excuse me teacher, saya nak ke tandas. 4. Kalau boleh, visit sekolah dulu. Tunjuk gate, tunjuk kantin, tunjuk tandas kat mana. Day 1. Memang chaos. But, you just stay calm. You calm, dia pun akan calm. Drop anak, senyum and cakap dengan dia, Mama tahu you boleh. Anak kita ni boleh pergi lebih jauh bila diberi peluang untuk independent. Okay, next. Lepas maybe 1 term or 1 semester, cikgu akan bagi feedback. Susah fokus, belum lancar baca. Ini cue untuk observe, bukan overthink. Ada yang masih adjusting, ada visual learner, ada yang belum ready. Boleh bincang, buat screening, jumpa pakar kalau perlu. Be present, be patient, be supportive.